Good morning. Selamat petang. You sangat cantik lah. Excuse me? Sorry, maksud saya kereta you sangat cantik. Macam you. You jangan macam-macam tau. I boleh hantar you masuk penjara. Daripada awak masukkan saya dalam penjara, masukkanlah hati saya sekali. You cakap apa tadi? Boleh tak saya review kereta awak? Cepat Saya tak suka lelaki lembab tau. Sports car keluaran kebanggaan Jepun yang dikeluarkan khas untuk drift, track mahupun toge. Banyak dijadikan mainan AOK tapi kini diminati golongan profesional. Toyota Supra A90 guys. Dengan enjin BMW B5.8 3 liter, straight 6 turbocharge, 8 speed transmisi, SQV blow off, charge pipe HKS, MST open port. Selepas upgrade Iridium spark plug NGK, ECU remap stage 2, remap transmission. Horsepower dia Double horsepower GTI you lah. Newton meter of torque. 600 ke atas. Power tu power lah. Berapa laju boleh pergi? 300 pun boleh. You berani ke tak je? Perempuan mereka pandai lah. Bawa laju-laju. You boleh meh? Jantan. So guys, kereta yang telah habis lebih daripada 80,000. Kereta ini front lip, middle lip, kanat, side skirt, side mirror cover, semua carbon fiber. Origin GT Wings, ada mini GT Wings. Itu untuk extra downforce. Lebih stable. Extra pattern, lebih problem. Pakai Sporim Advance GT 19 inci. Sport spring bukti selalu pakai Vele. 6-spot Brembo depan, slotted disc. Disc belakang, habis budget beli handbag. Dan yang paling penting sekali, kereta full rear wrap. Bertemakan Fast and Furious. Tribute for Paul Walker. Cantik betul kereta ni. Confirm lah cantik bro. Video belum habis dah kena friendzone. Lemah. Do not bro me unless I bro you. Oi, mahal tu. Do you think I care? So guys, benda yang saya suka atas kereta ini, carbon fiber steering, ada pedal shift, carbon fiber dashboard, ada ambient light, digital meter luar biasa, ringlass window, dengan BMW infotainment system, reverse camera yang lebih cerah daripada masa depan kita, pakai wireless charging cikai, full custom stainless steel exhaust, blast pipe size peha saya. Inilah bunyi dia. Tumpang tanya cik, Ya. berapa hantarannya? Apa kata you pergi kursus kahwin dulu? So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Bro, you serius nak kahwinan dia? Nak tunang dulu boleh? Kalau you berani, jumpalah my dad dulu. Dia garang tau.